Cuaca sejuk, langit cerah sepanjang hari dan inilah pengalaman saya di bawah Midnight Sun Norway. Assalamualaikum, saya Sofia Lang. Dalam episod kali ini, jom kita ke bandar kecil di garisan Arktik iaitu Tromsø. Sebaik sahaja kami tiba di Tromsø Airport, kami ambil teksi ke rumah Airbnb. Kami datang pada waktu musim panas dan suhunya ialah 6 darjah Celsius sehingga 16 darjah Celsius. Kepada anda yang minat untuk buru Northern Lights ataupun Aurora Borealis, Tromsø merupakan salah satu destinasi pilihan untuk melihat fenomena tersebut. Jika anda hadir pada musim panas, Tromsø memberi peluang kepada penduduk dan pelancong untuk melakukan pelbagai aktiviti seperti mendaki, kayak dan memancing dengan waktu yang lebih panjang. Sebabnya, musim panas di Tromsø memberi pengalaman matahari yang tidak terbenam untuk beberapa minggu. Waktu malam pun, keadaan langit masih cerah. Dah sampai pun rumah Airbnb kita. Jom kita buat home tour dulu. Hos menyediakan 3 bilik tidur, 1 bilik air, ruang tamu, dapur dan mesin basuh juga disediakan. Memang sangat berbaloi untuk 3 hari 2 malam di sini. Hos rumah ni tersangatlah baik sebab benarkan kami guna segala barang yang ada di dalam rumah. Rumah ni pun sangat dekat dengan bandar dan tasik untuk melihat Northern Light pada musim sejuk. Untuk hari pertama, kami mengisi perut di Tasty Food House. Pemilik restoran ini merupakan seorang Muslim. Antara menu yang disediakan ialah pizza, roti pita dan burger. Ini pula McDonald's Tromsø, paling hampir dengan kutub utara. Walaupun kita tak dapat makan menu di sini, cukuplah sekadar bergambar untuk simpanan. Ini pula Tromsø Cathedral. Ianya dibina pada tahun 1861. Jika anda ingin lihat tayangan pendek Aurora Borealis di musim panas, bolehlah singgah di The Northern Lights Gift Shop and Cinema. Jom ikuti video yang sempat saya rakamkan. These people were supposedly farmers and fishermen. For 9 centuries, fishing was the only way of life for a small income. But right now we're here, in Tromsø. So let's talk about it. The natural phenomenon is a sight that many have on their bucket list. Di Tromsø mempunyai sebuah bangunan yang digelar masjid paling utara di dunia iaitu Al-Noor Center. Ia merupakan pusat komuniti untuk umat Islam di sini. Banyak tempat menarik untuk disinggah seperti Raketen Bar, Hard Rock Cafe Tromsø, dan juga Polaria. Kepada yang ingin beriadah bersama anak-anak, Strantoriat Playground boleh dijadikan pilihan. Museum Ikan Salmon atau dikenali sebagai Blue Vision Salmon Viewing Center pun ada di sini. Kalau anda minat sejarah kehidupan Arktik, Kuala Museum adalah tempatnya. Sebelum ke destinasi seterusnya, kami singgah isi perut di Large Ice Cream dan Velvet Bakery. Selepas berehat di Velvet Bakery, kami ambil keputusan untuk berjalan kaki ke seberang dan singgah di hadapan Arktik Cathedral. Dengan angin yang kuat dan kedengaran bunyi burung di sana sini, kami meneruskan lagi perjalanan kami.
Inilah dia Arctic Cathedral. Selepas bergambar di Arctic Cathedral, kami pulang ke bandar dan makan malam di restoran Skiri. Sebelum pulang ke rumah Airbnb, kami singgah ke taman kecil di sini. Di sini mempunyai patung statu King Haakon. Destinasi seterusnya, kami ke Brevanet Lake. Nice to meet you. Jom, we bring you to Malaysia. You want to go back to Malaysia? You want to follow me? Bye-bye. You want to follow us? Tada! Inilah dia Brevanet Lake. Tasi ini sangat tenang dan ia merupakan salah satu tempat untuk beriadah di sini. Pada musim sejuk, tasi ini menjadi pilihan untuk aktiviti ice skating dan memburu aurora. Sebelum jam 12.30 malam, kami terus ke Mountain Viewpoint dan Asgard Beach. Kedengaran seperti Asgard dalam filem Thor bukan? Tapi ini Asgard di Norway. Inilah kenangan indah di Tromsø. Seterusnya kita ke Stockholm, Sweden. Jumpa lagi. Sila like, komen dan subscribe. Assalamualaikum.